Salam sejahtera. Kemenangan besar JDT menewaskan pasukan Hiroshima 3-1 semalam memperlihatkan kita satu momen yang penuh emosi dari penyerang JDT, Bergson da Silva. Jika diperhatikan, Bergson telah membuka jersinya ketika meraihkan gol kedua Johor Darul Takzim semalam. Jelas terpancar kepuasan di wajahnya selepas berjaya meledak jaringan tersebut. Mengapa beliau meraihkannya sebegitu? Hal ini kerana gol itu merupakan jaringan pertamanya dalam saingan AFC Champions League Elite musim ini selepas 9 perlawanan. Setelah berkali-kali mencuba dan berdepan kebuntuan, akhirnya penantian beliau berakhir pada malam itu. Jadi memang wajar untuk beliau meraihkan dengan penuh emosi, biarpun Bergson dilayangkan kad kuning selepas meraihkan jaringan tersebut. Usaha yang tidak pernah putus asa akhirnya membuahkan hasil. Mantap dan terima kasih Bergson da Silva yang juga merupakan bakal menyarung jersi skuad Harimau Malaya.